Bang, Ha. ni apa ni? Apa beza dia bang? Jai durian 13 dengan durian dekat luar tu. Oh, jai durian 13 dengan durian kat luar ni. Dengan durian yang kat luar sana maksudnya apa beza jai durian 13 dengan pengusaha atau peniaga durian kat luar sana? Betul. Betul? Betul. Oh, kalau macam tu sebenarnya sama je, dia orang jual durian, kita pun jual durian. Cuma bezanya, tengok ni durian apa? Ni Blackthorn Blackthorn. Dekat sini bukan sekadar Blackthorn je, kita ada Musang King, ada D13, ada D24, ada Shanghai, ada udang merah, ada Musang King, macam-macam ada kat sini. Pelbagai jenis durian termasuklah durian kampung. Tapi durian kampung bukan di sini. Durian kampung di kebun 14 ekar. Di kebun 22 ekar ni, buah-buah jenis-jenis durian yang Abang Adi sebutkan tadi. Okey, boleh. Jadi paling penting bezanya buah-buahan yang kat sini segala jenis bagai ni dia bukan buah petik, bukan buah peram. Buah yang masak kat pokok, dia gugur, baru kita akan gradekan, baru kita bawa pergi gerai jualan. Gerai jualan kita kat mana? Dekat Uluco, dekat Parit Masjid, dekat Pekan Nanas. Baru kita bawa ke gerai jualan. Senang cakap, bukan buah petik, bukan buah peram. Jadi lepas ni, ingat durian, ingatlah Jai Durian 13.